Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aira Kamilah binti Abdul Rahman, wartawan TV PSS Baginda. Pada hari ini, saya akan membawakan satu kisah yang bertemakan transformasi digital kelestarian sejagat. Tema ini amat menarik kerana ia merupakan hubungan erat teknologi digital dengan usaha menjaga alam sekitar dan kelestarian sejagat. Mari kawan-kawan, kita saksikan kisah menarik ini. Ini Cikgu Syaharul, guru geografi yang mengajar di kelas Danisha dan Humaira. Cikgu Syaharul sangat baik dan peramah. Cikgu Syaharul selalu mengajar menggunakan bahan digital. Bila Cikgu Syaharul menggunakan bahan digital, murid-murid cepat faham. Hari ini, Cikgu Syaharul mengajar geografi bab kitas semula. Cikgu Syaharul berpesan supaya kita semua mengamalkan kitas semula untuk kelestarian hidup sejagat. Di rumah, Danisha dan Humaira tinggal bersama neneknya. Mereka suka berkongsi perkara-perkara baru yang telah dipelajari di sekolah dan perkara-perkara berkaitan perkembangan teknologi. Buat apa tu, Cuk? Macam mahal je. Oh, ni tablet. Nenek nak tahu? Ada macam-macam dalam ni. Jom saya tunjukkan. Dalam tablet ni, dia ada satu website untuk kita semula. Dekat enjin pencarian, kita type trashforcash.quickdata.my. Dekat website ni, mula-mula sekali, kita perlu daftar terlebih dahulu. Dan akhir sekali, kita tekan butang daftar. Sekarang, kita telah memiliki akaun Trash for Cash sendiri. Mula-mula, kita perlu masukkan ID pengguna, diikuti dengan kata laluan. Kemudian kita tekan butang log masuk. Ini ialah akaun Trash for Cash. Dekat sini tekan butang add track. Kemudian kita klik butang klik di sini untuk kita semula. Kita perlu imbas kod QR. Kita perlu memilih kategori iaitu jual. Kemudian akan terpapar kod QR. Kod QR ini kita perlu cetak dan tampal pada bungkusan barangan kita semula. Setelah selesai, kita bolehlah menekan butang log keluar untuk keluar daripada website ini. Jadi, sekarang bolehlah kita menghantar barangan kita semula di pusat kita semula pada bila-bila masa. Bayaran akan dimasukkan ke dalam akaun bank kita dan mengambil masa 7 hingga 14 hari. Nenek, buat apa tu? Buang sampah lah, Cuk. Oh, tapi bahan ni boleh kita semula. Saya ada idea. Apa kata kita pergi ke pusat kita semula? Pada keesokan harinya, Danisha dan Humaira membawa neneknya ke pusat kitas semula yang terletak di Cyberjaya. Perjalanan dari rumahnya mengambil masa lebih kurang 30 minit. Setibanya mereka di pusat kitas semula di Cyberjaya, mereka bergambar terlebih dahulu. Di pusat kitas semula, terdapat banyak jenis barangan yang boleh dikitas semula, seperti majalah, plastik, minyak terpakai, sisa elektronik atau e-waste pun boleh dikitas semula. Kitas semula ni bukan sahaja dapat menyumbang kepada kehidupan yang lebih lestari, tapi kita juga boleh buat duit tau. Selain itu, barangan fabrik terpakai seperti baju, seluar, tuala, selimut dan sebagainya boleh dihantar di sini untuk dikitas semula. Danisha, Humaira dan neneknya sangat gembira dapat mengamalkan kitas semula di samping dapat menambahkan pendapatan. Kawan-kawan, sebentar tadi kita telah menyaksikan sebuah kisah yang amat memberi makna pada kita dan masyarakat dalam menggunakan aplikasi digital bagi menjayakan amalan kita semula. Hendak suri budaya, tak hendak suri dalih. Jika masyarakat benar-benar mahu menjaga alam, maka amalan kita semula perlu dilakukan. Sekian sahaja daripada saya, Aira Kamilah binti Abdul Rahman, pengacara TV PSS Baginda, SMK Dato' Abu Bakar Baginda, Sepang, Selangor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.